Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan satu siri baru, iaitu siri original Astro yang bertajuk Honey Trap yang bakal ditayangkan pada 20 Jun 2025. Honey Trap ini merupakan siri sambungan daripada siri sebelum ni, iaitu siri Kudeta, yang mana masih berlatarkan sebuah negara Mas Raya, yang mana kali ini Vanida Imran akan menjadi watak Perdana Menteri wanita pertama dalam negara Mas Raya tersebut. Dan Honey Trap ini lebih berkisar kepada penyiasatan mencari para perasuah dalam Mas Raya tersebut. Untuk sinopsis, Honey Trap ini mengisahkan tentang seorang perisik, seorang spy wanita yang sangat cantik dan terdorong dalam misi pribadinya untuk menjatuhkan sebuah kumpulan pemberontak di dalam Mas Raya tersebut. Mas Raya ni ingat sebuah negara. Jadi dia perlu merekrut aset-aset penting yang ada kaitan rapat dengan musuh tersebut agar dapat menyaingi mereka. Namun apabila kerjasama mereka makin erat, integriti mereka tercabar oleh sebuah hubungan romantik yang terjalin tanpa diduga. Jadi bagaimanakah seorang perisik wanita itu meneruskan spy-nya selepas itu? Jangan lupa saksikan drama Honey Trap di saluran Astro Originals. Drama ini pendek saja, ada 8 episod saja dan ditayangkan pada 20 Jun 2025 dan korang boleh tonton di Astro Go ataupun Astro One. Penulis skripnya adalah Syakir Mo Zaki. Kita juga ada Amar Amir, kita ada juga Zuli Ismail, Limuel Ong dan juga Imran Sheikh. Pengarahnya adalah Imran Sheikh. Dan untuk produksi Lakuna Pictures. Antara pelakon-pelakon yang hebat dalam drama ini adalah Nisa KSC iaitu sebagai Surya Gabriel. Kemudian kita ada Syahrul Izani sebagai Shidi. Kita ada Ungku Ismail sebagai Aziz. Kita ada Irfan Zaini sebagai Megat Borhan. Kita juga ada Adin Amar Ramli sebagai Rahman dan juga pelakon-pelakon lain seperti Michael Cheng. Kita juga ada Ayes Shaukat dan juga pelakon-pelakon yang lain. Disebabkan ini Astro Originals, jadi korang akan cari dekat Astro. Pasti drama ini sangat menarik untuk ditonton dan juga merupakan kesinambungan daripada siri sebelum ni, Kudeta tersebut. Jadi kalau korang dah tengok Kudeta, korang akan tengok Honey Trap pula sebagai sambungan daripada series tersebut. Jadi untuk fans-fans drama, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan drama-drama Melayu, dan tolong cukupkan 1000 subscribers untuk aku supaya aku lebih semangat untuk update konten selepas ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe tau. Terima kasih.